Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempersembahkan kod kursus BMMB 3223 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Tugasan 2 Persembahan, iaitu rancangan pengajaran harian kemahiran membaca. Pensyarah bagi kursus ini ialah Tuan Haji Cik Mansur bin Cik Tom. Kami daripada unit SSM Bahasa Melayu 1. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, iaitu Muhammad Dani Hakim bin Khusyairi Amir, saya Sulaiman Hamidi bin Zakaria dan Muhammad Ikhwan bin Zanuddin. Pengenalan. Rancangan pengajaran harian RPH merupakan satu dokumen perancangan instruksional yang disediakan oleh guru sebagai panduan untuk melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran PDP di dalam bilik darjah. Dokumen ini berfungsi sebagai peta jalan yang sistematik, merangkumi maklumat asas seperti mata pelajaran, tajuk, standard kandungan dan objektif yang perlu dicapai oleh murid dalam tempoh masa yang ditetapkan. Selain itu, RPH juga menyelaraskan strategi pedagogi, pemilihan bahan bantu mengajar dan kaedah pentaksiran bagi memastikan penyampaian ilmu berlaku secara teratur dan selaras dengan kehendak kurikulum kebangsaan. Melalui penyediaan RPH yang rapi, guru dapat memastikan setiap aktiviti pembelajaran mempunyai hala tuju yang jelas dan kualiti pendidikan dapat dikekalkan secara konsisten. Baiklah, bagi rancangan pengajaran harian Sekolah Kebangsaan Teluk Pasu, mata pelajaran adalah Bahasa Melayu tahun 4 bagi 4 ikhtiar. Pada 25 Mac 2026, iaitu hari Rabu, bilangan murid bagi kelas 4 ikhtiar ini adalah 25 orang, iaitu 12 orang lelaki dan 13 orang perempuan. Masa yang diperuntukkan adalah dari 9.10 pagi hingga 10.10 pagi, iaitu 1 jam, yang bertemakan kesihatan dan kebersihan. Tajuk pengajaran dan pembelajaran bagi sesi ini adalah kata kerja dalam kehidupan harian. Kemahiran yang difokuskan adalah kemahiran membaca. Standard kandungan adalah 2.1, iaitu asas membaca dan memahami. Standard pembelajaran pula adalah 2.1.1, membaca dan memahami petikan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Objektif pengajaran bagi pengajaran dan pembelajaran sesi ini adalah pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat mengenal pasti sekurang-kurangnya 5 kata kerja berdasarkan video dan lagu dengan betul, menggunakan sekurang-kurangnya 5 kata kerja dalam ayat mudah dengan betul, menjawab sekurang-kurangnya 8 daripada 10 dalam kuisis dengan tepat. Okey, seterusnya bahagian set induksi. Masa yang diperuntukkan ialah 10 minit, iaitu pengenalan kata kerja melalui lagu, iaitu perbuatan dalam kehidupan harian. Guru menayangkan video lagu kata kerja daripada aplikasi YouTube. Murid menonton dan menyanyi bersama dengan bimbingan guru. Guru meminta murid mengenal pasti perbuatan, iaitu kata kerja dalam video. Guru bersoal jawab dengan murid, apakah perbuatan yang kamu lihat, dan sebutkan satu kata kerja daripada video. Murid memberi respon secara lisan. Bahan bantu mengajar yang digunakan ialah video daripada aplikasi YouTube yang berkaitan dengan lagu kata kerja. Pendekatan ialah pendekatan didik hibur. Teknik yang digunakan ialah soal jawab. Kemahiran berfikir aras tinggi yang diterapkan ialah mengingat dan mengenal pasti. Assalamualaikum murid-murid. Assalamualaikum. Semua sihat? Sihat. Okey, baik. Sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, cikgu akan menayangkan satu video. Adakah kamu semua semangat? Semangat. Okey, baik. Okey.
Okey, baiklah. Soal nak tengok video ni? Seronok. Okey, cikgu nak Farid sebutkan satu perbuatan yang ada dalam video ni tadi. Gosok gigi cikgu. Okey, pandai Farid. Okey, satu lagi cikgu nak juga Bashira tolong senaraikan beberapa kata kerja yang ada video dalam video ni. Kata kerja, bangun. Bangun. Lepas tu gosok. Lagi satu. Mandi. Mandi. Okey, bagus Bashira. Berikan tepuk. Okey, dalam video ni tadi apa tajuk yang mungkin kita akan belajar dari? Kebersihan diri cikgu. Okey, itu tema kita pada hari ni lah. Jadi tajuk kita yang akan belajar hari ni iaitu kata kerja. Ingat Okey. apa tu? Siapa tahu kata kerja tu apa? Saya. Apa tu Bashira? Perbuatan. Okey, pandai Bashira. Berikan tepuk. Okey, baiklah, bagi langkah 1 dalam rancangan pengajaran harian ini, masa yang diperuntukkan adalah 9.20 pagi hingga 9.40 pagi, iaitu 20 minit. Membaca teks ringkas bertemakan aktiviti harian dengan sebutan dan intonasi yang betul. Guru menayangkan teks menggunakan skrin projektor kepada murid. Murid membaca teks secara individu secara kuat. Guru membetulkan sebutan dan intonasi murid. Seterusnya, murid membaca semula teks secara kelas iaitu secara beramai-ramai dengan izin choral reading. Seterusnya, guru menekankan perkataan kata kerja yang terdapat dalam teks. Bahan bantu mengajar yang digunakan adalah teks bacaan ringkas dan teknik yang digunakan adalah bacaan senyap, bacaan kuat dan bacaan kelas. Kemahiran berfikir aras tinggi yang diterapkan adalah memahami teks. Baiklah, video simulasi pengajaran bagi langkah 1 dan langkah 2 dalam rancangan pengajian harian ini dimuat naik secara satu video sahaja. Bagi langkah 2 pula ialah masa yang diperuntukkan 9.40 pagi hingga 9.50 pagi iaitu 10 minit. Mengenal pasti kata kerja dalam teks bacaan. Guru memberikan contoh satu kata kerja sebagai panduan. Murid bekerja secara berpasangan untuk menyemak jawapan. Seterusnya, murid menyenaraikan kata kerja yang ditemui. Seterusnya, guru membetulkan kesalahan dan memberi penegasan maksud kata kerja. Bahan bantu mengajar yang digunakan adalah teks bacaan dan papan putih. Teknik yang digunakan adalah perbincangan berpasangan dan penyoalan. Kemahiran berfikir aras tinggi yang diterapkan adalah menganalisis teks. Untuk murid-murid, pada hari ini cikgu akan minta kamu untuk baca teks di hadapan ni. Jadi saya nak Dini Hakim untuk baca. Baik cikgu. Baca dengan intonasi sekali ya Dini Hakim. Tajuk diari harian Hafiz. Setiap pagi, Hafiz bangun daripada tidur pada pukul 6 pagi. Selepas itu, dia terus mengemas tempat tidur supaya sentiasa rapi. Hafiz segera menuju ke bilik air untuk mandi dan menggosok gigi. Sebelum ke sekolah, Hafiz akan bersarapan bersama keluarganya. Ibu Hafiz menghidangkan nasi lemak yang sungguh enak. Hafiz menyalin pakaian sekolahnya dengan kemas dan memakai kasut yang telah dibersihkannya semalam. Apabila tiba di sekolah, Hafiz beratur bersama rakan-rakan di tapak perhimpunan. Di dalam kelas, dia mendengar penjelasan guru dengan teliti. Jika ada perkara yang tidak faham, Hafiz akan mengangkat tangan untuk bertanya. Okey, terima kasih Dini Hakim. Boleh duduk. Okey, jadi semua dah faham kan apa benda ni kan? Okey, jadi sekarang ni cikgu nak kamu baca lagi tapi secara berkumpulan. Jadi semua baca serentak. Cikgu. Okey, boleh mula sekarang. Setiap pagi, Hafiz bangun daripada tidur pada pukul 6 pagi. Selepas itu, dia terus mengemas tempat tidur supaya sentiasa rapi. Hafiz segera menuju ke bilik air untuk mandi dan menggosok gigi. Sebelum ke sekolah, Hafiz akan bersarapan bersama keluarganya. Ibu Hafiz menyediakan nasi lemak yang sungguh enak.
Hafiz menyalin pakaian sekolahnya dengan kemasnya dan memakai kasut yang telah dibersihkannya semalam. Apabila tiba di sekolah, Hafiz beratur bersama rakan-rakan di tapak perhimpunan. Di dalam kelas, dia mendengar penjelasan guru dengan teliti. Jika ada perkara yang tidak faham, Hafiz akan mengangkat tangan untuk bertanya. Okey. Jadi dekat dalam teks ni terdapat banyak kata kerja. Cikgu bagi contoh seperti menggosok. Okey, jadi aktiviti hari ni cikgu nak kamu secara berkumpulan cari kata kerja dalam teks ni. Okey. Boleh ambil masa cari kumpulan di kelas. Okey, masa dah tamat. Jadi saya minta Farid untuk datang ke hadapan dan tunjuk mana kata kerja dia. Okey, Farid. Saya rasa ni cikgu, Apa tu? menggosok. Okey, betul. Boleh duduk. Seterusnya, Bashira pula. Ini cikgu. Memakai. Okey, betul. Okey, hari sekali Dina Hakim pula. Berikut merupakan teks yang diedarkan kepada murid, iaitu tajuk teks tersebut ialah Diari Harian Hafiz. Setiap pagi, Hafiz bangun daripada tidur pada pukul 6 pagi. Selepas itu, dia terus mengemas tempat tidur supaya sentiasa rapi. Hafiz segera menuju ke bilik air untuk mandi dan menggosok gigi. Sebelum ke sekolah, Hafiz akan bersarapan bersama keluarganya. Ibu Hafiz menghidangkan nasi lemak yang sungguh enak. Hafiz menyalin pakaian sekolahnya dengan kemas dan memakai kasut yang telah dibersihkannya semalam. Apabila tiba di sekolah, Hafiz beratur bersama rakan-rakan di tapak perhimpunan. Di dalam kelas, dia mendengar penjelasan guru dengan teliti. Jika ada perkara yang tidak faham, Hafiz akan mengangkat tangan untuk bertanya. Pada waktu petang, Hafiz suka beriadah di taman permainan. Dia menunggang basikal bersama adiknya. Kadang-kala mereka bermain bola sepak di padang. Sebelum masuk ke rumah, Hafiz menyusun kasutnya di atas rak dengan teratur. Pada waktu malam pula, Hafiz mengulang kaji pelajaran dan menyiapkan kerja sekolah. Sebelum masuk tidur, dia akan membaca buku cerita kegemarannya. Seterusnya langkah 3 iaitu 9.50 pagi hingga 10 pagi iaitu 10 minit. Pemahaman teks melalui aktiviti interaktif menggunakan aplikasi Quizizz. Guru memberi arahan penggunaan Quizizz, murid log masuk ke Quizizz menggunakan peranti masing-masing. Guru menjawab soalan berdasarkan teks bacaan. Soalan meliputi kata kerja dalam teks, maksud perkataan, pemahaman isi tersurat. Murid menjawab secara individu dalam masa ditetapkan. Guru memantau markah secara langsung. Bahan bantu mengajar yang digunakan adalah aplikasi Quizizz dan peranti digital. Kemahiran berfikir aras tinggi yang digunakan adalah mengaplikasi dan memahami teks. Okey murid, jadi kamu semua dah belajar dengan Cikgu Ikhwan dan Cikgu Sulaiman kan? Dah. Jadi untuk cikgu uji kamu punya pemahaman, cikgu nak kita jawab sama-sama kuis kata kerja ni boleh? Boleh, cikgu. Jadi, soalan yang pertama, saya nak Ikhwan jawab. Apakah kata kerja dalam ayat berikut? Ali bermain bola di padang. B, cikgu bermain. Yang mana orang tu? Pandai Ikhwan. Soalan kedua Farid. Ayat yang mereka memberikan kata kerja aktif. Kucing itu tidur di atas sofa. B, cikgu. Pandai Farid. Yang ketiga Bashira. Apakah kata kerja dalam ayat? Di belajar di sekolah sekolah. Jawapan dia B.
belajar. Okey, pandai. Yang keempat, Ikhwan. Apakah kata kerja dalam ayat? Rina menyanyi lagu kegemarannya. Menyanyi. Boleh guna kuasa tu lah, cikgu? Boleh. Okey, Ikhwan pandai. Dan terakhir balik. Dalam ayat kek itu telah dimakan oleh adik. Apakah jenis kata kerja yang digunakan? Kata kerja pensil, cikgu. Okey, balik pandai. Jadi, cikgu rasa kamu semua dah faham tentang kata kerja ni. Cikgu harap kamu semua boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan sebenar. Jadi itu sahaja kelas kita pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih, cikgu. cikgu. Rancangan RPH Penutup 10 pagi hingga 10.10 pagi, jangka masa 10 minit. Isi pembelajaran: pengukuhan kata kerja dan pemahaman teks. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran: murid membaca semula satu perenggan teks secara kelas. Guru membuat rumusan pembelajaran. Murid menyebut semula kata kerja yang dipelajari. Guru bersoal jawab. Apakah kata kerja yang kamu pelajari hari ini?
Bina satu ayat menggunakan kata kerja. Murid memberi jawapan secara lisan dan guru memberikan tugasan. Tulis 5 kata kerja dan bina ayat ringkas di rumah. Catatan BBM, teks bacaan, teknik, soal jawab, rumusan, pentaksiran secara lisan, nilai, keyakinan diri. Refleksi RPH. Refleksi. 20 daripada 25 pelajar kelas 4 ikhtiar dapat mengenal pasti sekurang-kurangnya 5 kata kerja berdasarkan video dan lagu dengan betul. Menggunakan sekurang-kurangnya 5 kata kerja dalam ayat mudah dengan betul dan menjawab sekurang-kurangnya 8/10 soalan dalam kuisis dengan tepat. Integrasi elemen digital. Integrasi digital dalam pengajaran ini dilaksanakan bagi meningkatkan tahap keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Pertama, YouTube. Aplikasi YouTube digunakan dalam fasa set induksi bagi menarik perhatian murid kepada PDP. Guru menayangkan video lagu kata kerja bagi membantu murid mengenal pasti kata kerja dalam kehidupan seharian. Kedua, kuisis. Aplikasi ini digunakan sebagai alat latih tubi interaktif bagi menguji kefahaman murid dalam menjawab soalan secara beramai-ramai apabila soalan ditayangkan di hadapan. Ketiga, pentaksiran formatif. Teknologi ini membolehkan guru mengenal pasti secara langsung tahap penguasaan murid. Aplikasi kapasiti pedagogi pengajaran bermakna KPPB. KPPB dalam RPH ini diterapkan untuk memastikan murid terlibat secara aktif dan mendalam dalam proses pembelajaran. Pertama, rakan pembelajaran. Elemen ini dilaksanakan melalui aktiviti kolaboratif. Murid bekerjasama secara berpasangan untuk menyemak jawapan dan menyenaraikan kata kerja yang ditemui dalam teks. Kedua, pendekatan didik hibur. Pendekatan ini diaplikasikan dalam kelas bagi mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif. Penggunaan lagu kata kerja membolehkan murid belajar dalam keadaan gembira tetapi tanpa tekanan tetapi mendapat input yang baik. Ketiga, komunikasi. Komunikasi dua hala diwujudkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Sesi soal jawab ketika sesi kuisis membolehkan murid bertanyakan soalan jika ada bahagian yang mereka tidak faham. Analisis reflektif. Kekuatan. Pertama, kepelbagaian teknik mengajar dalam bilik darjah. Kekuatan utama RPH ini terletak pada penggabungan pelbagai teknik membaca yang menyokong kepelbagaian gaya pembelajaran murid. Guru tidak hanya bergantung pada satu kaedah, sebaliknya mencampur adukkan teknik bacaan senyap, bacaan kuat secara individu dan bacaan kelas, choral reading. Strategi ini sangat berkesan untuk membina keyakinan murid. Contohnya, murid yang mempunyai tahap penguasaan literasi yang rendah atau pemalu tidak akan merasa terpinggir kerana mereka dibantu oleh suara rakan-rakan lain semasa aktiviti bacaan kelas, sekaligus membolehkan mereka belajar sebutan yang betul secara semula jadi. Kekuatan yang kedua, penetapan objektif yang terukur, SMART. Perancangan ini mempunyai objektif yang sangat jelas dan mudah diukur, yang merupakan tunjang kepada keberkesanan pengajaran. Dengan menetapkan sasaran kuantitatif, guru dapat menjalankan penilaian yang objektif terhadap prestasi murid. Contohnya, sasaran agar murid mengenal pasti sekurang-kurangnya
5 kata kerja dan menjawab 8 daripada 10 soalan dalam kuisis dengan tepat, memberikan indikator nyata kepada guru pada akhir sesi sama ada objektif pembelajaran telah tercapai sepenuhnya atau memerlukan pengukuhan. Kekuatan yang ketiga, penerapan elemen didik hibur yang berkesan. RPH ini berjaya mengintegrasikan elemen didik hibur melalui penggunaan multimedia untuk menarik minat murid sejak awal sesi. Penggunaan lagu dan video bukan sahaja membuang rasa bosan, malah merangsang kognitif murid untuk bersedia menerima pelajaran. Contohnya, penggunaan set induksi selama 10 minit dengan lagu YouTube berkaitan kata kerja memastikan perhatian murid tertumpu sepenuhnya kepada guru, menjadikan suasana kelas lebih ceria dan dinamik berbanding pengenalan tajuk secara tradisional. Seterusnya ialah analisis reflektif kekuatan yang keempat, penguasaan sistem bahasa yang komprehensif. Kekuatan lain ialah fokus guru yang tidak hanya terhad kepada tajuk utama iaitu kata kerja, tetapi merangkumi aspek sistem bahasa yang lebih luas. Hal ini bagi memastikan murid mendapat kemahiran bahasa yang holistik. Sebagai contoh, semasa aktiviti membaca secara kuat di dalam kelas, guru mengambil peluang untuk membetulkan sebutan dan intonasi murid secara langsung, selain memperkenalkan struktur ayat tunggal supaya murid dapat berkomunikasi dengan kualiti lisan yang lebih tinggi. Kekuatan kelima dalam analisis reflektif ialah penerapan nilai murni dalam konteks tema. Guru berjaya menerapkan nilai-nilai murni yang relevan secara halus melalui tema alam sekitar dan kehidupan. Hal ini bagi membantu dalam pembentukan sasiah murid selari dengan pendidikan akademik. Contohnya, melalui teks pembacaan mengenai aktiviti harian, guru boleh mengaitkan perbuatan seperti membuang sampah dengan nilai tanggungjawab menjaga kebersihan kawasan rumah, sekaligus memberikan pengajaran sivik yang bermakna kepada murid dalam kehidupan sebenar. Dalam analisis reflektif juga terdapat beberapa kelemahan. Kelemahan yang pertama ialah risiko gangguan teknis dan masalah internet. Terdapat kebergantungan yang sangat tinggi terhadap capaian internet dan peranti digital bagi aktiviti YouTube serta kuisis. Hal ini berisiko menyebabkan gangguan jika infrastruktur sekolah tidak stabil. Contohnya, peruntukan masa 10 minit dalam langkah 3 mungkin habis begitu sahaja, hanya untuk urusan log masuk atau menunggu paparan skrin yang sedang memuat naik jika sambungan internet perlahan, yang akhirnya akan mengurangkan masa berkualiti untuk menjawab soalan. Kelemahan yang kedua pula ialah kekangan masa. Walaupun RPH ini sangat kuat dari segi kemahiran membaca dan lisan, peruntukan masa untuk aktiviti penulisan adalah sangat terhad. Kemahiran membina ayat hanya disentuh secara ringkas pada akhir kelas. Contohnya, murid mungkin tidak sempat mendapat bimbingan intensif atau maklum balas segera daripada guru semasa membina 5 ayat mudah, memandangkan aktiviti tersebut lebih banyak dilakukan secara lisan atau dijadikan tugasan di rumah. Kelemahan yang ketiga pula ialah kurangnya aktiviti berasaskan kinestetik. Memandangkan tajuk pelajaran adalah kata kerja yang secara dasarnya merujuk kepada perbuatan, RPH ini dilihat kurang memanfaatkan pergerakan fizikal murid. Kebanyakan masa murid hanya duduk di tempat duduk masing-masing untuk membaca atau menghadap peranti. Contohnya, ketiadaan aktiviti lakonan atau simulasi fizikal menyebabkan murid mungkin sukar untuk menghayati sepenuhnya maksud kata kerja yang bersifat dinamik, terutama bagi murid yang mempunyai gaya pembelajaran yang kinestetik. Seterusnya, kelemahan yang keempat ialah kelemahan dalam pengurusan murid pelbagai tahap. RPH ini tidak menyatukan secara eksplisit mengenai aktiviti pemulihan atau pengayaan bagi murid yang mempunyai tahap kecerdasan yang berbeza.
Contohnya, murid yang sangat lemah mungkin merasa tertekan dan tercicir semasa aktiviti kuisis yang memerlukan kelajuan membaca dan menjawab yang pantas. Sedangkan tiada langkah sokongan segera dirancang untuk mereka yang gagal mencapai skor sasaran. Antara cadangan penambahbaikan ialah integrasi aktiviti kinestetik melalui lakonan. Bagi mengukuhkan pemahaman konsep kata kerja, guru boleh menambah aktiviti fizikal seperti permainan Simon Says atau lakonan spontan. Dalam langkah 2, aktiviti ini akan menjadikan pembelajaran lebih hidup dan berkesan. Contohnya, guru boleh menyebut kata kerja melompat atau menyapu dan murid perlu melakukan aksi tersebut secara fizikal sebelum mencari perkataan tersebut dalam teks yang dapat membantu pengukuhan memori melalui pergerakan. Cadangan penambahbaikan intervensi yang kedua ialah pelaksanaan latihan secara berperingkat. Guru perlu menggunakan pendekatan latihan berperingkat untuk kemahiran membina ayat agar murid tidak berasa terbeban. Hal ini bagi membantu murid membina keyakinan secara beransur-ansur. Contohnya, guru boleh memulakan dengan aktiviti membina ayat secara lisan dalam kumpulan kecil terlebih dahulu bagi kata kerja menyapu. Mereka berbincang menghasilkan satu ayat yang lengkap sebelum murid diminta menulis ayat mereka sendiri secara individu. Secara keseluruhannya, rancangan pengajian harian Bahasa Melayu tahun 4 Ikhtiar ini menunjukkan satu perancangan pengajaran yang komprehensif dan selaras dengan keperluan pendidikan moden. Penggunaan elemen digital seperti aplikasi YouTube dan aplikasi kuisis berjaya mencipta suasana pembelajaran yang dinamik serta menyokong pencapaian objektif tata bahasa kata kerja. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa kekangan dari segi teknikal dan masa, strategi pedagogi yang berpusatkan murid serta penerapan nilai murni alam sekitar memberi impak pembelajaran yang bermakna. Dengan melaksanakan cadangan penambahbaikan seperti aktiviti kinestetik dan bimbingan penulisan yang lebih terancang, kualiti pengajaran ini dapat ditingkatkan bagi memastikan kesemua 25 orang murid mencapai potensi optimum mereka dalam menguasai kemahiran bahasa. Baiklah, itu sahaja dari persembahan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.